Sebuah premis penyimpanan diesel tanpa lesen di Teluk Panglima Garang Selangor diserbu selepas dikesan melakukan penyelewengan minyak diesel bersubsidi. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asyari berkata, sebuan menerusi Optiris 4.0 dilakukan hasil pemantauan dan rondaan selama 2 minggu. Muhammad Hanif berkata ketika pemeriksaan, pihaknya mendapati premis yang tidak bernombor itu menyimpan bahan api dipercayai diesel tanpa lesen sah. Berdasarkan operasi ini, kita telah merampas cecair bahan api diesel dengan anggaran jumlah 4,000 liter dan juga kita merampas skid tank yang berkapasiti 30,000 liter berserta dengan pam. Anggota serbuan turut menemui pelbagai peralatan dipercayai digunakan untuk aktiviti pemindahan bahan api. Seorang lelaki tempatan berusia 30-an yang dipercayai berperanan sebagai pekerja atau penjaga premis turut ditahan. Individu terbabit gagal mengemukakan dokumen sah berkaitan pemilikan dan pengendalian barang kawalan berjadual jenis diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Jumlah rampasan mencecah RM50,000, manakala nilai subsidi yang berjaya diselamatkan dianggarkan sebanyak RM15,000.